Saya percaya abang boleh bangkit. Assalamualaikum Daniel. Alhamdulillah, bulan ni sales kita memberangsangkan. Tak sangka produk yang kita jual ni dapat banyak sangat sambutan. Tambah-tambah dalam bulan puasa ni, semangat ejen kita nak restock pun weh. Itulah aku cakap. Kalau kita usaha dan amalkan ilmu-ilmu meniaga yang kita belajar tu, insya-Allah menjadi. Itulah Daniel. Ni pun sampai aku terpaksa nak kena hantar parcel sendiri hujung-hujung minggu ni. Stokis nak cepat katanya sebab nak masuk event raya. Apa-apa pun, sistem yang kita guna pakai ni memang mudahkan aku buat kerja. Senang aku nak monitor diorang. Baik, semoga sales melambung. InsyaAllah waktu... Sorry bang. Nak cepat dah tadi. Tak apa. Saya yang patut minta maaf tadi. Saya main keluar je tadi. Banyak pasal Niaga apa Saya jual bahulu yang tengah famous sekarang ni bang. Okay bang, nak gerak dulu bang nak hantar parcel ni. Okey. Minta maaf pasal tadi bang. Baik. Okay bang Sorry bang. Macam aku dulu-dulu